Di hutan tebal Asia Tenggara, ratusan ribu tahun dahulu, hidup seekor primat yang jauh lebih besar daripada mana-mana kera yang kita kenal hari ini. Namanya Gigantopithecus. Ia dianggap sebagai kera terbesar yang pernah hidup di bumi. Dianggarkan setinggi hampir 3 meter ketika berdiri dan mungkin seberat lebih 300 kilogram. Namun, yang peliknya, kita tidak pernah menemui rangka lengkapnya. Sebahagian besar pengetahuan tentang Gigantopithecus datang daripada sesuatu yang sangat kecil, gigi dan rahang fosil. Gigi-gigi ini sangat besar dan tebal dengan permukaan yang sesuai untuk mengisar tumbuhan keras. Analisis menunjukkan dietnya mungkin terdiri daripada buluh, buah-buahan dan tumbuhan hutan tropika. Walaupun saiznya luar biasa, Gigantopithecus bukanlah pemburu. Ia kemungkinan hidup seperti sepupu modennya, orang-utan, bergerak perlahan di hutan dan menghabiskan sebahagian besar waktunya mencari makanan. Namun sekitar 300,000 tahun dahulu, kera gergasi ini mula menghilang. Perubahan iklim yang mengubah hutan menjadi savana mungkin telah memusnahkan sumber makanannya, dan tanpa makanan yang cukup, raksasa lembut ini akhirnya pupus. Gigantopithecus mengingatkan kita bahawa walaupun makhluk terbesar di hutan, tetap bergantung kepada keseimbangan alam. Dan apabila hutan berubah, bahkan gergasi pun boleh lenyap dari sejarah.